Selamat datang. Hari ini kita ada satu bahan yang sangat menarik yang anda kongsikan. Ya? Ya, sebuah buku yang dulu pernah buat kecoh satu Malaysia. Tajuknya The Chinese Dilemma. Ditulis oleh Ye Linsheng. Dengar tajuknya saja dah provokatif kan? Memang sangat provokatif. Dan misi kita hari ini kiranya mudah je. Okey, apa dia? Kita nak faham satu benda. Macam mana sebuah buku yang ditulis oleh orang Cina sendiri untuk kritik komuniti dia boleh jadi begitu kontroversi sampai penulisnya dicop pengkhianat. Betul. Apa sebenarnya yang ditulis sampai orang marah sangat? Tepat sekali. Dan yang menariknya, ini bukan buku yang muncul tiba-tiba kan? Bukan. Ia ditulis sebagai respons atau jawapan kepada sebuah buku lain yang lagi legenda, iaitu The Malay Dilemma, tulisan Tun Dr. Mahathir. Betul. Jadi dari awal lagi, dia dah letak diri dia tengah-tengah gelanggang perdebatan nasional yang paling sensitif. Dia macam sengaja masuk ke dalam satu dialog yang sudah sedia panas. Macam menyimbah minyak pada api yang sedia ada. Konteks ini sangat penting untuk kita faham kenapa reaksi terhadap bukunya begitu sekali. Okey, jom kita bongkar. Apa sebenarnya dilema orang Cina di Malaysia menurut Ye Linsheng ni? Baiklah, menurut sumber yang anda berikan, dilema yang digariskan oleh Ye ni berpunca daripada satu percanggahan dalaman. Percanggahan? Macam mana tu? Di satu pihak, ada tuntutan yang sangat kuat untuk hak sama rata, untuk meritokrasi, untuk layanan yang adil tanpa mengira kaum. Okey, itu kedalam munasabah. Semua orang nak hak sama rata. Apa yang jadi dilemanya? Dilemanya muncul di sisi yang satu lagi. Menurut Ye, di sebalik tuntutan hak sama rata itu, wujud keengganan untuk mengakui dan memikul tanggungjawab dalam kontrak sosial Malaysia. Jadi, macam nak hak, tapi tak nak tanggungjawab. Begitu ke maksudnya? Itu satu tuduhannya agak berat. Lebih kurang begitulah hujahnya. Dia mendakwa ramai yang terlalu selesa meletakkan diri sebagai mangsa dasar-dasar kerajaan. Segala masalah puncanya kerajaan atau kaum lain. Betul. Tapi pada masa yang sama, kata Ye, mereka seolah-olah buta terhadap kelebihan ekonomi yang sangat besar yang mereka sudah nikmati sejak zaman kolonial lagi. Percanggahan inilah yang mewujudkan satu psikologi yang sangat kompleks. Ya, psikologi yang kompleks. Macam mana tu? Sumber anda ada jelaskan tak? Ada. Sumber anda menggelarkannya sebagai mentaliti mangsa lawan mangsa yang terselamat. Victim versus survivor. Okey. Dan di sini penulis buat satu pemerhatian yang sangat tajam yang mungkin ramai takkan setuju. Apa dia? Dia kata ada corak yang menarik bila di luar negara dengan bangganya kita sebut I'm Malaysian. Ya, betul. Tapi sebaik saja jejak kaki di KLIA, identiti itu seolah-olah bertukar. Jadi kami kaum Cina yang terpinggir. Itu pemerhatian yang makan dalam. Jadi, dia berhujah yang identiti itu situasional, diguna ikut kesesuaian. Nampaknya begitulah. Itu satu tuduhan yang sangat berat. Boleh bayang kenapa orang marah? Memang berat. Malah sumber anda memetik satu frasa Inggeris yang Yi gunakan untuk menghuraikan perasaan ini. Yang bagi saya sangat tepat. Apa frasa tu? Aggrieved yet superior. Aggrieved yet superior. Maksudnya, sentiasa rasa dizalimi, rasa tak puas hati, tapi pada masa yang sama, jauh di sudut hati, ada perasaan yang kita ini sebenarnya lebih hebat atau superior. Kombinasi dua perasaan inilah yang dikata menjadi punca dilema. Betul. Ini mungkin bahagian yang paling menyakitkan hati bagi ramai pembacanya ketika itu. Apa yang dibandingkan? Dia bukan setakat kritik mentaliti. Dia bandingkan pula orang Cina di Malaysia dengan orang Cina di tempat lain. Oh. Dia dakwa yang orang Cina Malaysia ni tidak setabah atau sedisiplin orang Cina di Singapura, Taiwan atau Hong Kong. Wow. Itu memang berani mati. Dia cakap komuniti sendiri tak cukup power berbanding diaspora Cina yang lain. Tepat. Dia bagi sebab tak kenapa dia fikir macam tu? Dia bagi, menurutnya, puncanya adalah kerana terlalu bergantung pada sistem pendidikan vernakula. Pendidikan vernakula? Ya, yang dilihatnya mengasingkan mereka daripada arus perdana nasional. Kebergantungan ini, katanya, menyebabkan kurangnya adaptasi terhadap budaya kebangsaan dan penguasaan bahasa Melayu yang lemah. Dan ini menjejaskan daya saing mereka. Betul, terutamanya dalam sektor awam dan interaksi dengan komuniti lain. Bagi ramai pejuang pendidikan Cina, ini dah macam satu serangan pribadi. Saya faham kenapa.
Sebab pada pandangan mereka, sekolah vernakular itulah benteng yang mempertahankan budaya dan identiti. Ya, betul tu. Tiba-tiba ada orang dari tim sendiri kata, itulah punca kelemahan, mesti rasa macam kena tikam dari belakang. Tepat sekali. Dan ini membawa kita kepada satu lagi hujah penting dalam buku ni. Okey, apa dia? Bagaimana dia melihat sejarah dan ekonomi. Okey, jadi Ye Lin Seng ni bukan sekat kritik sikap. Dia ada sentuh pasal sejarah ya. Sebab selalunya naratif yang kita dengar ialah Melayu malas, Cina rajin. Dia cabar benda tu ke? Dia cabar naratif mudah tu habis-habisan. Inilah antara kekuatan buku tersebut. Dia cuba lari daripada stereotip kaum. Ya, dia kata kejayaan ekonomi kaum Cina bukanlah semata-mata sebab mereka rajin. Ia berakar umbi daripada faktor sejarah. Faktor sejarah apa tu? Budaya perniagaan diaspora yang diwarisi turun-temurun, etika kerja yang lahir daripada mentaliti survival mode sebagai kaum imigran, Dan rangkaian perniagaan. dan yang paling penting, rangkaian perniagaan sesama mereka yang sangat kukuh. Ia satu ekosistem. Dan untuk kaum Melayu pula, macam mana dia jelaskan kedudukan ekonomi mereka dari segi sejarah? Bagi kaum Melayu pula, dia melihat legasi sejarah yang berbeza. Penempatan mereka kebanyakannya di luar bandar, terikat dengan ekonomi sara diri. Terbeban dengan sistem feudal lama. Betul. Dan yang paling kritikal, sistem pendidikan zaman kolonial yang direka untuk melahirkan pentadbir peringkat rendah, bukannya jurutera atau saintis. Jadi jurang ekonomi yang wujud selepas merdeka pada pandangan Ye bukanlah disebabkan oleh sikap malas. Bukan. Ia adalah satu warisan sejarah yang tidak boleh dinafikan. Ini satu perspektif yang lebih adil sebenarnya. Dia cuba fahamkan punca masalah, bukan sekadar salahkan mana-mana kaum. Tepat. Tapi kalau dia faham semua ni, ini yang buat saya keliru. Ini membawa kita kepada pandangannya tentang dasar ekonomi baru, DEB. Ya, inilah dia. Bahagian yang paling mengejutkan dan paling kontroversial dalam keseluruhan buku ini. Kenapa pula? Selepas menghuraikan semua konteks sejarah tadi, Ye Lin Seng membuat satu kesimpulan yang pada masa itu dianggap gila bagi seorang penulis Cina. Apa dia? Dia menyatakan sokongannya terhadap rasional di sebalik DEB. Tunggu, biar saya fahamkan betul-betul. Seorang penulis Cina pada zaman tu secara terbuka menyokong rasional di sebalik DEB. Ya. Itu macam tak masuk akal. Mesti orang marah gila. Boleh bayangkan, bagi kebanyakan orang Cina masa tu, pandangan ni dah macam satu pengkhianatan. Terus dicop mengampu Melayu. Jadi, apa justifikasi dia? Dia tak kata pelaksanaan DEB itu sempurna, tapi dia berhujah yang logik di sebalik dasar itu adalah perlu dan betul. Okey. Sumber anda menyenaraikan 3 sebab utama yang dibagi. Pertama, untuk mengurangkan jurang ekonomi perkauman yang diwarisi dari zaman penjajah. Kedua, untuk elak tragedi 13 Mei berulang. Betul. Dan ketiga, untuk menstabilkan negara bagi jangka masa panjang, yang mana akhirnya akan menguntungkan semua kaum, termasuklah komuniti perniagaan Cina. Okey, tapi adakah penulis tu buta terhadap kritikan-kritikan yang sah terhadap pelaksanaan DEB? Macam mana tu? Contohnya isu salah guna kuasa, ketirisan atau bagaimana ia kadang-kadang menolong yang sudah kaya, atau dia hanya fokus pada rasional di sebaliknya. Sebab dua benda tu sangat berbeza. Itu soalan yang sangat baik. Daripada apa yang sumber anda tunjukkan, fokus utama Ye adalah pada prinsip dan rasional dasar itu. Jadi dia tak sentuh pasal pelaksanaan. Dia cuba yakinkan pembaca Cina bahawa tindakan afirmatif itu ada asasnya yang kukuh dari segi sosioekonomi dan sejarah. Dengan buat macam tu, dia secara tak langsung mencabar naratif victimhood. Naratif mangsa. Ya, yang jadi teras wacana politik sesetengah pihak. Dia seolah-olah berkata, hentikan mentaliti mangsa, cuba faham kenapa dasar ini perlu wujud walaupun kita tidak bersetuju dengan cara pelaksanaannya. Saya nampak sekarang, dia cuba pisahkan antara niat asal dasar dengan masalah pelaksanaannya. Betul. Tapi bagi orang yang rasa terkesan secara langsung, susah nak buat pemisahan tu. Kalau anda rasa didiskriminasi, tiba-tiba ada orang dari kaum sendiri kata dasar tu ada logiknya, memang akan rasa dikhianati. Memang. Itulah punca utama kenapa label seperti pengkhianat kaum atau running dog dilemparkan kepadanya. Sebab dia dilihat sedang mengesahkan sebuah dasar yang dianggap ramai sebagai punca ketidakadilan. Tepat sekali.
Ini perbincangan yang mendalam. Selain daripada kritikan dan pandangan sejarah, ada tak buku ni bagi amaran atau ramalan untuk masa depan? Oh, sudah tentu ada. Dan amarannya sangat pedas. Boleh dikatakan ini adalah kemuncak provokasinya. Okey, apa amarannya? Ia memberi amaran. Jika masyarakat Cina Malaysia tidak mengubah sikap mereka, sikap aggrieved yet superior tu, Ya, sikap tu dan keengganan untuk berintegrasi sepenuhnya, maka kelebihan ekonomi yang mereka ada tidak akan kekal. maksudnya? Dia meramalkan bahawa satu generasi baru orang Melayu akan muncul. Generasi yang lebih berpendidikan tinggi, lebih kompetitif, lebih cosmopolitan dan lebih adaptif. Dan generasi baru Melayu ini? Katanya, akan mengatasi masyarakat Cina dalam bidang ekonomi dan profesional dalam masa 2 generasi sahaja. Itu bukan ramalan, itu satu cabaran. Dia seolah-olah kata, korang jangan selesa sangat sebab orang lain sedang bangkit dan mereka lebih lapar. Betul ke macam tu mesejnya? Tepat sekali. Dia cuba pecahkan gelembung keselesaan dan perasaan superior tu. Dia nak sedarkan mereka yang kelebihan hari ini bukanlah hak mutlak yang akan kekal selamanya. Jadi apa jalan keluarnya menurut dia? Takkan dia kritik dan bagi amaran saja tanpa bagi cadangan kan? Kan? Sudah tentu ada cadangannya. Untuk masyarakat Cina, mesejnya jelas. Apa dia? Kuasai bahasa kebangsaan dengan fasih. Bukan setakat untuk lulus peperiksaan. Terlibat secara aktif dalam agenda nasional, bukan hanya berjuang untuk isu-isu kaum sendiri. Fahamilah sejarah dan sensitiviti kaum lain. Pendek kata, jadilah rakyat Malaysia yang sejati, bukan hanya orang Cina di Malaysia. Dan untuk masyarakat Melayu pula, ada mesej untuk mereka? Ada, dan mesejnya juga sama tajam. Dia menegaskan bahawa dasar afirmatif seperti DEB mesti dilihat sebagai tangga sementara. Bukan tongkat untuk selamanya. Tepat, tangga sementara bukan tongkat untuk selamanya. Kompetensi, merit dan daya saing mesti jadi matlamat akhir. Sebab kebergantungan berterusan pada bantuan khas hanya akan melemahkan komuniti itu sendiri? Betul, dalam jangka masa panjang. Tangga sementara bukan tongkat selamanya. Itu analogi yang sangat kuat. Dan relevan sampai hari ini kan? Memang sangat relevan. Sebab perdebatan tu masih berjalan. Adakah tangga tu dah jadi eskalator yang tak boleh berhenti? Itu soalan yang masih ditanya-tanya. Betul. Dan ini membawa kita kepada kesimpulan tentang peranan buku ini. Walaupun ia penuh dengan kontroversi, sumber anda berhujah bahawa sumbangan terbesarnya adalah sebagai sebuah cermin provokatif. Cermin provokatif. Saya suka istilah tu. Maksudnya, ia memaksa kita melihat diri kita dari sudut yang kita tak suka kan? Betul. Khususnya untuk masyarakat Cina, ia memaksa mereka melihat diri dari perspektif orang luar, tapi yang datangnya daripada orang dalam. Ia menolak naratif hitam putih yang mudah. Ya, di mana Cina sentiasa betul, Melayu sentiasa salah. Dan sebaliknya, mengajak kepada muhasabah diri yang kritikal. Ia satu panggilan untuk introspeksi. Jadi, setelah kita bincangkan semua ni, apa kesimpulan besar yang boleh kita ambil daripada sumber yang anda kongsikan ni? Kesimpulannya, buku The Chinese Dilemma ini bukanlah sebuah karya yang pro-Melayu atau anti-Cina. Ia adalah satu kritikan dalaman yang sangat kompleks. Bukan sekadar menghentam. Bukan. Dia cuba tunjukkan blind spot yang wujud dalam komuniti. Hujah utamanya ialah untuk Malaysia maju ke hadapan, semua kaum perlu ada pemahaman yang mendalam terhadap konteks sejarah. Dan perlu ada kesediaan untuk meninggalkan mentaliti mangsa. Di luar ke dalam, tanpa terikat dengan emosi politik tempatan. Satu pandangan yang sangat menarik. Dan ini membawa kami kepada satu persoalan terakhir khas untuk anda renungkan. Okey. Buku ini ditulis lebih 20 tahun yang lalu sebagai respon kepada dilema Melayu. Kalau kita bayangkan sebuah buku bertajuk Dilema Cina ditulis pada hari ini, di tahun 2025, agaknya apakah dilema-dilema baru yang akan dibangkitkan? Adakah dilema lama masih wujud atau sudah ada cabaran-cabaran baru yang muncul? Dan mungkin soalan yang lebih penting, siapakah agaknya yang cukup berani untuk menulisnya hari ini?